Pernah tak anda terfikir kenapa bola golf ni ada macam-macam lesung pipit kat permukaan dia? Nampak macam cacat, kan? Tapi sebenarnya, inilah rahsia utama kenapa bola kecil ni boleh terbang jauh gila. Ramai yang tak tahu, lesung pipit ni lah kunci kepada jarak pukulan menakjubkan. Tanpa lesung ini, bola golf akan jatuh tersembam tak sampai separuh padang pun, disebabkan rintangan angin yang sangat tinggi. Lesung pipit mengubah aliran udara di sekeliling bola secara drastik. Ia mencipta lapisan udara bergelora nipis yang melekat pada permukaan bola, mengurangkan seratan tekanan belakang. Ini mengurangkan kawasan tekanan rendah, membolehkan bola bergerak lebih laju dan lebih jauh dengan daya sama. Setiap lesung pipit pada bola golf tu ada fungsi saintifik yang sangat penting. Ia adalah bukti genius kejuruteraan yang membolehkan kita menikmati permainan golf sepenuhnya dengan pukulan yang jauh dan tepat. Sains di sebalik reka bentuk ringkas ini memang mengubah cara kita melihat sukan. Sekarang anda tahu rahsianya.